dengan mudah dengan Malaysia. Itu cara bahasa mudah je lah. Jadinya, kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang sebenarnya mengamalkan dasar yang dikatakan sebagai neutral, tidak berpihak. Sepatutnya, cara kita berunding dengan Amerika, cara kita berunding dengan China, mestilah lebih cermat dan bijak berbanding dengan apa yang kerajaan Madani buat pada hari ini. Macam mana tadi Datuk Seri Taqiyuddin kata, bekas AG, Peguam Negara zaman Pakatan Harapan dulu, Tommy Thomas, dia ni orang kuat, menyokong Anwar Ibrahim. Tapi dia sendiri, bila lihat perjanjian yang dibuat oleh Amerika, Malaysia yang Anwar berbangga menandatangani dengan Trump hari itu, dia bertepuk dahi. Dia kata apa? Ini perjanjian antara terburuk pernah dibuat oleh Malaysia sejak merdeka. Malah lebih teruk pada itu lagi. Macam buat zaman perjanjian Pangkor dulu. Kita seolah-olah menyerahkan kedaulatan kita kepada Amerika dan soal ekonomi dan pentadbiran melibatkan dasar-dasar berdagang kita dengan orang lain. Jadi, ancaman ni sebenarnya ancaman yang besar, yang serius. Dan baru-baru ni, bila kita asak dalam parlimen, Menteri Perdagangan dia royak kata apa? Dia kata, jangan mana-mana ahli parlimen perbankan menafikan, mengkritik, mengecam penjawat awam yang merundingkan perdagangan ini. Itu Tengku Zafrul kata. Ambo bangunlah masa tu. Buat apanya? Ni 30 nenek ni. Ini mengelirukan Dewan, sangkaan jahat. Bila masa perbankan mengecam penjawat awam. Lepas tu speaker apa? Tengok speaker tu. Oh, dia emosional hari tu. Tak tahu buat apa lah. Rupanya dia nak pertahankan Zafrul. Tengok saya Zafrul ni dia dia ni baik sikit. Dalam parlimen dia tak wani nak gocoh dengan kami ni. Saya ke dengan Wasir Mah ke dengan Tok Taki. Tapi hari tu dia cuba jadi ahli politik. Dia nak nusuk belakang penjawat awal. Kita marahlah. Jangan salahkan penjawat awal. Penjawat awal ni saya menurut perintah. Keputusan akhir adalah keputusan menteri, kabinet, jemaah menteri. Jangan kata bila benda tak comel, mu salahkan penjawat awal. Bukan lagu tu. You must be responsible, kena tanggungjawab. Jadinya, sewaktu kita asak dia tak mengaku. Ini perjanjian yang berat sebelah. Baru minggu ni, dia pergi keluar dalam podcast Kari Jamaluddin. Keluar sekejap, mengaku. Sebenarnya, kami nak runding semula dengan Amerika. Ini masalah kerajaan Madani. Kerajaan Madani ni, dia suka buat keputusan, buat dulu, kaji kemudian. Buat dulu, kaji kemudian. Dah terhantuk, baru tergadah. Hak ni, baru-baru ni. Safe, berapa nak buat sistem, nak bagi 999 kan? Safe. Buat tak boleh pakai. Oh, jenuh lah, bomba, hospital, boleh. Nak satukan dengan sistem yang baru lah, guna aplikasi. Lepas tu suruh guna sistem lama balik. Sebab apa? Buat tak kena cara. Sama juga dengan airport kita. Oh, jual bagi pada GIP BlackRock. Janji pada rakyat Malaysia, kita nak jadikan airport kita bagus, lebih terancang, lebih molek. Tengok apa berlaku di airport kita? Air terjun. Tak pernah berlaku zaman mana-mana pun. Blackout. Aerotrain rosak. Ini kerajaan Madani. Ambo rasa kadang-kadang dia istidraj. Tak ada keberkatan. Bohong saja kan? Belawak saja pokok ni. Jadinya, Menteri MITI pun mengaku baru-baru ni yang perlu dirunding semula. Sebab berat sebelah. Maknanya apa? Maknanya ada masalah ketika buat keputusan. Kenapa Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengizinkan, sebab yang terakhir mestilah dia luluskan bukan? Perdana Menteri bukan? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim membiarkan perjanjian ini berlaku sebegitu? Bak kata Tuh Puan Naimah Balu Tun Daim Zainuddin, Perdana Menteri kita ni tak rajin baca. Dia baca, tapi dia baca sekadar permukaan saja. Dia belik-belik lagu tu ya. Perjanjian ni rumit, perlukan penilaian yang rapi. Jadi ambo rasa pertimbangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia nak
Dia nak sign dengan Trump tu. Dia nak rasa agah lah. Aku dapat duduk dalam kereta bis dia tu. Dapat pes putih. Comel tu sebagai pengerusi ASEAN. Harga dia, kedaulatan negara kita. Ego Anwar, kedaulatan negara kita. Ini kerajaan madani. Jadinya, sebab itulah, sudah tiba masanya, Amor setuju dengan Pak Mah, kita kena buat himpunan turun Anwar 2.0. Lepas ni lah. Kita buat lebih besar pada sebelum ni. Sebabnya, perjanjian ini yang dibuat oleh Anwar dengan Trump mengorbankan hak bumi putera. Membelakangkan semua peniaga-peniaga tak kira Melayu, Cina, India yang ada di Malaysia. Melemahkan tabik urus dan pengurusan ekonomi kita. Dan mengekang kebebasan dan kedaulatan kita membuat keputusan nak berniaga dengan siapa. Jadi, hujah-hujah cukup banyak. Nanti saya yakin Tuan Hisham Jalil akan mengupas lebih banyak detail dia tentang perjanjian ini. Cuma, mau nak ayat sekali lagi. Selagi mana Amerika tidak akan berjaya mengekang China, selagi itu Malaysia akan terdedah dengan bahaya dan ancaman perjanjian-perjanjian seperti ini. Kalau kita masih kekalkan kerajaan yang seperti ini, mampu habis kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sebabnya ada seorang Perdana Menteri yang tidak pandai membaca dan sanggup mengorbankan masa depan anak cucu kita semata-mata kerana nak bergambar dengan Presiden Amerika. Tu kita bahaya takut tu. Jadi insya-Allah, hamba yakin ayat Malaysia orang kata baru faham dan kita kena wawarkan pada semua orang Melayu, orang Islam, tak kira lah orang Malaysia, bangsa apa sekalipun, sebab ini melibatkan kepentingan bersama kita. Supaya kita perlu batalkan perjanjian ini dan akan datang dalam PRU-19 kita pastikan kerajaan yang ada pada ini ditumbang dan kita bertakbir semula di perjalanan. InsyaAllah. Takbir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.